guys, welcome back to my YouTube channel MA Vlog. So, pada malam hari ni aku nak pergi dengan family aku semua bercuti pergi Pulau Bangkok. So, aku tak tahu resort dia apa nama dia. So, nanti kita akan tengok resort dia apa, cantik ke tidak. So, ni sekarang ni dah pukul 7 lebih macam tu. Dalam 8.30 8 macam tu kita akan gerak pergi ke kedai untuk makan. Kita pergi makan breakfast dulu. Lepas breakfast baru kita gerak. Kadang dalam sampai mungkin check in kali aku kan pukul 2. Tapi kalau lepas sikit pun tak apa, dah nama pun pergi Bangkok kan, mesti naik ferry kan. Okey, tak apa masa kita akan terus pergi ke kedai. Let's go guys. Jom aku bawa pergi kedai. Syah. Okay, kita dah sampai dekat kedai. So, mana kedai dia? Ada makan kita breakfast dulu. Lepas tu kita gerak. Lepas makan. So, nanti aku lepas makan tu aku tunjuk montas sikit perjalanan kita orang. So, teruskan tengok. Okay, jom. Sampai malam 8 kita akan baru dan tembak dia itulah lah. Hey guys, so sekarang ni kita orang dah sampai dekat Bangkok, apa nama dia? JT Bangkok. JT Bangkok sekarang ni. So korang boleh tengok. Okay guys, so kita dah sampai. Apa nama ni? Okay guys, kita sudah sampai dekat apa nama ni? Nila apa tak nama dia? Dah lupa lah. Sekejap aku check ke tengok dulu. Okay, nama dia Liana Villa. Sini lebih dari bilik ni. Tengok dekat situ. So guys, aku tak banyak cakap lah sebab banyak bergerak susah, banyak barang lagi mengangkat kan. So jadi dah dapat kunci, aku akan tunjuk dalam dia bilik dia. Okay, jom let's go.
So kita santai-santai tengah jalan ni kita. Jom ambil korang nak tengok. Tunjukkan. Aduh, pasir lah. Tenang ribu jiwa, tiup awan minda dan bentangkan senja. Last time pergi ke Kampung Batu. Apa pulang? Wah, ada coach kelet. Pergi okey. Goshe. Bukan Fege ke Goshe. Kau pelat ke apa? Kau pelat ke apa? Tak mungkin Goshe. Jimat sikit. Weh, boleh buat challenge ni. Nani? Hakikatnya aku tak beli coklat pun. Gua makan. Okay, so kita balik. Apa nama dia? Shelly eh? Bila eh? Tadi kau beli coklat tak? Ha? Coklat apa kau beli? Ini mau punya. Hazelnut. Kambing bakar. Uyo. No, 26 ya kai. Ada Western Papamat Cuk. Berapa ni? 26, 13 Okey, boleh. Jom, kita masuk. Okay guys. So tadi kita beri coklat apa semua. Tadi villa berak juga malam kita orang ada apa buat makan daging ke ayam ke apa kan. So keadaan hujan sekarang ni. Hujan ke? Mana? Abang, hujan lebat tu. Hujan lebat guys. Lebat gila. So tengok mana jadi ke tak jadi. Kita tengok dulu. Kalau ada. Kalau tak ada, kita terus buat hal sendiri. Nah. Okey. Kita jumpa dekat ni, bakar-bakar. Akhirnya nak makan kambing.
yang pegang. Daun. Okay guys, so pada tadi korang tengok kan video tadi, last part tadi korang tengok aku makan kambing. Okay, untuk pengetahuan korang, aku makan kambing tu sikit je. Aku makan kambing sikit je sebab tak nak makan banyak. Aku tak boleh lupa waktu dekat yang video dekat Shelly Roshabila tu, aku makan banyak kambing. Sampai dia ambil masa lambat sikit efek dia. Dalam 2-3 hari kot baru efek dia aku cirit. So itu sajalah untuk video kali ni. Video untuk first day malam ni. So tunggu untuk second day aku buat lagi. So jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Dan juga jangan lupa tekan bell notification untuk dapatkan video aku yang seterusnya. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi guys the next video.